Ahli parlimen tu Anthony Loke. Dia lah yang paling banyak membantu. Dia tak kira lah bangsa apa pun, dia tetap membantu. Dulu kan masa banjir kan, banyak dia bantu. Segi pakaian, minuman, tilam, kan, kain selimut. Itulah masa tu kita orang pun kira macam dah putus. Dia punya perbekalannya memang putus, air pun tak ada. Jadi diorang pun ada juga bantu paling banyak daripada parlimen lah, paling banyak. Dia macam tak ada tunggu sebulan, tak ada. Cepat. Lepas macam beberapa hari tu turun. Bekalan makanan tak pernah putus, terus ada. Air pun semua ada. Sampailah kita orang pun dapat diorang perbaiki kan, jalan kan, dapatlah diorang pergi baiki air yang dah diputuskan, sampailah ada air. Jadi kita pun ada air minum, diorang pun dah sediakan dalam satu rumah pun boleh bawa satu karton kan. Tak ada dah diorang nak bagi satu botol tak cukup kan. Lagi nak masak kan. Kadang-kadang tak payah nak masak juga. Makanan pun dah disediakan kan. Senang lah. Jadi cepat turun. Jadi kita tak ada cakap mana ada parlimen duduk diam je, tak ada. Dia tahu je kampung ni ada masalah, dia turun. Tak kisahlah kampung mana. Tapi prestasi dia bagus. Ada peningkatan.